Selepas ini, kalau ada kawan-kawan atau saudara mara ajak masuk dana, saya sebut dana Romi lah, dana Paiman lah, dana Pak Meon lah, dana yang MG code apa-apa tu semua yang nama pelik-pelik tu, jangan masuk. Itu scam. Saya tahu ni mesti ada yang masuk, saya tahu. Katanya masuk je RM50 setiap bulan, satu hari akan dapat beratus ribu katanya. Tak masuk akal tuan-tuan dan puan. Ada seorang hamba Allah tu jumpa saya, dia kata, "Tuan, saya dah masuk 8 tahun tuan, tak dapat-dapat." Awak ke terror tau. Kalau saya 8 minggu je saya dah tak masuk akal, saya dah macam hilang, dah macam orang kata dah tak waras dah. Rasa dah diri kena scam. Dia 8 tahun tuan tak sedar-sedar lagi. Itu pun dia cakap dengan saya kata, "Tuan, ini scam tau, awak jangan masuk lagi." "Tak apa tuan, saya dah alang-alang masuk, saya masuk je terus." Kedai buat apa awak tanya saya, betul tak? Ini masalah rakyat Malaysia.